Ada beberapa pihak yang bertanya kepada admin berkaitan dengan sama ada benar ataupun tidak benar bulan depan, bulan Februari, bakal ada bayaran STR 2026 yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, ada beberapa pihak yang DM, yang meninggalkan komen bertanya berkaitan dengan benar ataupun tidak benar informasi yang mereka dengar mengatakan bahawa pada bulan Februari bakal ada bayaran untuk STR 2026. Okay, bagi mereka yang mungkin sedia maklum berkaitan dengan bayaran STR 2026 ini, pembayaran fasa pertama baru sahaja dilakukan dan sekarang ini ada juga yang meninggalkan komen mengatakan masih lagi belum menerima dan sebagainya. Yang ini Amin akan ulas sebentar lagi. Okay, berkaitan dengan pertanyaan, persoalan tadi sama ada benar ataupun tidak benar akan ada bayaran STR 2026, bayaran seterusnya pada bulan Februari. Okay, perkara ini Amin telah pun semak, telah pun bertanya dengan lebih lanjut kepada mereka yang bertanya ini. Ada beberapa orang yang Amin DM sendiri dan bertanya daripada mana sumber mereka mengetahui dan sebagainya. Semak mereka mengatakan bahawa mereka diberitahu bahawa akan ada bayaran SARA STR seterusnya pada bulan Februari. Ingat tu kata kuncinya, SARA STR. Okay, sebenarnya ramai yang masih lagi keliru berkaitan dengan SARA, berkaitan dengan STR, apa itu SARA, apa itu STR. Ada yang mengingatkan itu adalah perkara yang sama, terutama sekali bagi kategori bujang, bahawa bujang lulus STR tapi diberikan dalam bentuk SARA. Okay, kalau anda dengar semula ayat tersebut, bujang lulus STR tapi diberikan dalam bentuk SARA. Jadi bagi mereka ini, mereka lulus STR dan bagi mereka STR itu adalah bayaran yang masuk ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Padahal dah pun diberitahu bujang lulus STR tapi diberikan dalam bentuk SARA. Ingat tu, lulus STR tapi diberikan dalam bentuk SARA bermakna tak dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun diberi secara tunai, tapi dimasukkan ke dalam MyCard yang mana boleh digunakan untuk beli barang keperluan asas di mana-mana kedai yang telah pun disenaraikan. Okay, jadi dalam video pada kali ini Amin nak jelaskan sedikit berkaitan dengan perkara ini supaya anda tidak terlepas pandang, supaya anda tidak keliru berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Okey, perkataan tadi SARA STR. SARA STR itu adalah menggambarkan mereka yang terima SARA yang lulus STR. Makna SARA bulanan, kerana harus diingatkan SARA bulanan itu kelayakannya adalah harus lulus STR. Tanpa kelulusan STR tidak layak untuk SARA. Disebabkan itulah ada juga yang memanggil SARA itu sebagai SARA STR kerana SARA yang diberikan kepada mereka yang lulus STR. Jadi disebabkan ini jugalah kadang-kadang ada yang keliru mengingatkan itu adalah bayaran STR yang mana tidak benar, itu adalah bayaran SARA. SARA adalah SARA, STR adalah STR. Dua perkara yang berbeza. Cuma yang mengaitkan kedua-duanya, kelulusan SARA tadi, perlu kelulusan STR terlebih dahulu. Tanpa lulus STR, anda tidak layak SARA. Jadi kalau nak diperkatakan akan ada bayaran SARA STR pada bulan Februari, yang itu betul. Tapi kalau nak memperkatakan akan ada bayaran STR pada bulan Februari, itu tidak benar. Yang benarnya adalah akan ada bayaran SARA STR yang bermakna SARA bulanan yang diberikan, dimasukkan ke dalam MyCard pada setiap bulan itu. Jadi mungkin disebabkan itu ramai yang keliru mengingatkan ada bayaran STR pada bulan Februari, tapi tak benar, ada bayaran SARA sahaja sebenarnya pada bulan Februari. Bayaran STR yang seterusnya perkatakan berkemungkinan besar kalau kita ikut senario tahun 2025, bayaran fasa kedua ada kemungkinan akan diawalkan sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Yang mana perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah di minggu-minggu akhir bulan Mac 2026 nanti. Jadi dijangkakan berkemungkinan besar sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri akan ada bayaran fasa kedua STR. Ingat tu, akan ada bayaran fasa kedua STR iaitu pada bulan Mac. Walaupun jadual asal menunjukkan bahawa bayaran fasa kedua akan berlaku pada bulan April,
Tapi seperti dinyatakan sebentar tadi, berkemungkinan besar kalau mengikut senario tahun 2025. Dan untuk bulan Februari nanti akan ada dua bayaran SARA sebenarnya. Yang pertama, SARA bulanan ataupun SARA STR yang mana dibayar pada 1 hari bulan Februari 2026. Untuk makluman, untuk info anda, bagi SARA bulanan ataupun SARA STR ini, bayaran akan dilakukan pada setiap 1 hari bulan setiap bulan, kecuali pada bulan Januari saja tarikhnya agak sedikit berbeza kerana itu adalah permulaannya program. Bermula daripada Februari sehinggalah ke Disember, bermakna Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Setiap bulan ini akan dibayar pada 1 hari bulan. Jadi bayaran seterusnya SARA untuk SARA bulanan ini ataupun SARA STR ini bakal berlaku pada 1 hari bulan Februari. Disusuli pula pada 9 hari bulan Februari nanti bakal ada bayaran untuk SARA penghargaan ataupun SARA untuk semua. Okay, SARA penghargaan ataupun SARA untuk semua ini, mereka yang terima pada 1 hari bulan Februari tadi turut menerima untuk SARA penghargaan ataupun SARA untuk semua ini, dan termasuk juga dengan mereka yang tidak terima SARA bulanan, tidak lulus STR asalkan mereka berumur 18 tahun dan ke atas. Ingat tu, 18 tahun dan ke atas, yang dikira hanyalah tahun. Asalkan anda lahir pada tahun 2008 ataupun sebelumnya, anda layak untuk menerima SARA penghargaan ataupun SARA untuk semua nanti, yang akan dibayar satu kali saja RM100 pada 9 hari bulan Februari 2026. Dan kesemua SARA termasuk SARA penghargaan, SARA bulanan ini, anda boleh kumpul, anda boleh biarkan dalam MyCard anda sehinggalah penghujung bulan Disember 2026. Tapi harus dihabiskan sebelum 31 hari bulan Disember 2026 tersebut. Jadi kalau dah terima pada bulan Februari nanti, nak simpan untuk bulan yang berikutnya, mungkin nak guna bulan 6, bulan 7 ataupun sebelum 31 hari bulan Disember 2026, boleh saja, tak jadi masalah. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.